Alright, Assalamualaikum guys, good morning. Selamat pagi. So pagi ni adalah pagi yang keempat kita keempat kita berada di bumi Gajah Putih ni. So malam tadi kita dah rehat kan, kita tak ke mana-mana malam tadi. So kita just rehat di bilik, kita buat sedikit workout lah, sedikit study tentang road kita untuk hari ni. So pagi ni kita sarapan dulu. Nampak ni Tulur Boy Hotel, dia padamkan lampu sikit. Sekarang jam pukul 6.25 pagi waktu tempatan, 7.30 waktu Malaysia lah. Okay, so pagi ni kita sarapan dulu. Roti kita beli dekat 7E. Kemudian kita minum air Milo, yang dia bagi free drink semalam tu kan. Dia ada Milo, dia ada kopi dalam tu, dia ada gula, dia ada TO. So boleh bancur sendirilah. Sebab kita tak tahu kadang kita nak jumpa makanan halal ke tidak. So kita makan dulu, lapik perut. Lepas tu kan kalau kita lapar, kita pergi 7E makan. So lepas ni kita akan gerak ke Lok Buri, area Lok Buri, Saraburi, untuk kita cari sunflower. Perjalanan lebih kurang dalam 216 km. Kalau ikut Google Map dalam 3 jam lebih. So kita nak sampai before 10 cadangnya. Okay, sebelum 10 siam kan. Okay, sebelum 10 siam. So should be 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 3 jam lah. So before 10 insyaAllah kita boleh sampai kalau tak ada apa masalah. Jadi kita akan sambung dalam perjalanan. Okay, let's go, kita makan dulu. Okay, baik, kita dah sekarang dalam perjalanan menuju ke Lok Buri. Kita lebih kurang dalam 130 kilo lagi. Tadi daripada Kanchanaburi dia mengambil jarak dia lebih kurang dalam 220 km lah untuk sampai ke area sunflower ni. Sebenarnya area sunflower ni dia banyak tau. Dia dekat area Lok Buri, Saraburi ni memang dia banyak sunflower farm. So kalau korang nak pergi sini, korang boleh survey lah. Dia actually dulu yang tempat yang famous tu adalah Khao Yai Sunflower Farm. Tu memang famous lah. Kalau kita tengok dalam Google, dalam Facebook, yang mana geng-geng Malaysia banyak pergi adalah dekat Khao Yai Sunflower Farm. Tapi semalam saya tengok tempat tu dah permanently close. Temporary ke permanent? Temporary close ke permanent close, tak pasti. Tapi bila dah tengok macam tu, kita tak berani nak ambil risiko. Sebab Khao Yai ni kita kena naik atas lagi, daripada Lok Buri tu atas lagi. Jadi jauh kan, kalau kita pergi kan dah tutup, rugi. So kita ada beberapa option untuk sunflower farm ni, iaitu yang pertama kita nak pergi, yang hari ni kita target pergi Jampi ke Jumpi saya tak tahulah, tapi Jampi Sunflower Farm. Jampi Sunflower Farm ni dia atas sikit daripada simpang Lok Buri. Kemudian kita ada Buparat Sunflower Field pun sama, dia dekat area Saraburi. Kemudian kita ada Saraburi Sunflower Saraburi Sunflower Field. Tu ada 2-3 option lah. So kali ni kita pergi ke Jampi dulu, Jampi Sunflower Field. Kita nak tengok. Dan dia, kalau kita ikut bacaan kita, dia ada macam tiket lah dalam 10 baht ke 20 baht tak silap. Tapi tak ada masalah rasanya, masih lagi okey tu. So lebih kurang dalam 9.40 kita dijangka sampai 9.40 waktu tempatan. Okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana gaya sunflower field. Okey, untuk memandu pun macam ni, kita orang keluar pagi tadi, kita lebih kurang 6.30 waktu tempatan. Memang jalan clear, jalan ni pun senang. Satu lagi tips kalau anda nak memandu di Thailand ni, anda tengok nombor highway dia. Dia ada 321, 357. Kalau kata kita masuk dalam Waze ataupun Google Map pun, dia akan sebut nombor tau. So basically kita tengok nombor tu dan kita tengok dekat tepi jalan kita ni, nombor dia sama ke tidak kan. So macam contoh highway pergi Kanchanaburi contohnya, dia kata dekat signboard besar tu dia akan ada tulis highway 35 berapa kan. Macam kita di Malaysia lah, exit 3627B. So kalau nak mudah tengok itu. Sebab kita tak faham dia punya bahasa tulisan siap ni, kita tak faham. So kita tengok nombor lah kan. Macam depan saya ni Bangkok 357. So kita tengok dekat sini, betul tak kita dalam route yang sama. Okay.
So that is all the tips. So kalau satu lagi nak pergi Sunflower ni, dia orang kata kena keluar sebelum kena datang sebelum pukul 10 pagi. Kalau tidak nanti Sunflower tu tunduk, tak cantik tak bergambar. So tak apa, kita try pergi tengok macam mana. So alhamdulillah hari ni cuaca panas. Kalau macam anda tengok muka saya sekarang ni disinari oleh cahaya matahari. 2-3 hari kebelakangan ni cuaca mendung je kan. Macam mendung, dia redup je. Hari ni baru saya dapat matahari yang naik tegak atas kepala. Mungkin sebab kawasan ni memang dia kawasan panas. Okey. Jom kita pergi. Lepas ni kita akan tengok macam mana keadaan di Lockbury. Okey. So enjoy. Satu perkara yang sangat-sangat menarik kat sini, kalau anda tengok cuaca ni panas, tapi kalau anda tengok kat pokok-pokok tu kan, angin bertiup dengan cukup kencang, angin kuat. Sampai tadi kalau ada pasir tadi memang sudah jadi macam puting beliung. Tetapi angin dia sejuk sangat. Kalau ikutkan saya punya tengok suhu dia 22 darjah Celsius. Dah macam Cameron. Dah macam Cameron waktu panas, waktu di atas. Tapi kawasan ni bukanlah kawasan bukit tau. Jadi saya cukup teruja tengok tu, dengan pokok dia kan bergoyang dengan kuat kan. Jadi waktu ni pun cuaca pun memang panas terik. Matahari keluar panas terik, tapi angin dia, ya Allah, sejuk. Saya buka tingkap ni pun sejuk. Memang macam kat Cameron. Rasa dia. Jadi ini memang anda kena pergi lah sini. Tak sabar saya nak sampai ke ladang bunga mentari. Tak tahu, walaupun dia panas tapi cuaca dia sejuk kan. Tapi memang betul. Okay guys, so kita dah kita dah sampai ke stesen yang pertama. Okay, kalau nak tahu kat mana saya sekarang, saya berada di sekejap, tengok mic dulu. Okay. Saya berada di Lockbury Sunflower Field. Nampak kat belakang tu. Inilah dia Sunflower Field. Oh, besar. Okay. Okay. Faiz, tutup pintu. Punyalah excited dapat pergi ke Lockbury ni, tengok bunga matahari ni. Jom kita pergi. Rasanya dia ada tiket nak masuk tau. So kita akan pergi sana, kita tengok berapa ringgit nak masuk. Kemudian dia ada jual-jual sikit lah. Kita nak pergi Jampi tu ada lagi 12 kilo. Tapi kita tengok bunga matahari dia dah start menunduk tau. So better kita pergi sini je kot rasanya. Okey, tiket masuk dia adalah 20 baht. Jom masuk. Okey, tiket masuk ni pun dah luas dah ni. Okey, tiket masuknya adalah 20 baht. Sorry kak.คนละ20 บาทครับ คนละ20 บาท 20 Kau dah itulah. Okey, so inilah dia Sunflower Field. Tiket masuk dia adalah 20 baht ataupun RM2. So kita kena menggaya ke lah macam mana kita nak ambil gambar dia. So saya sebenarnya banyak benda nak kena ambil ni. Dekat handphone pun nak kena shoot, dekat Insta pun nak shoot. Oi, tak sabar tak ni. Tak menang tangan dia buatnya. Okey, kita ambil pasal ni sikit lah. Ambil sikit. Okey, pakai kamera kan. Okey, ni cantik lah. Tapi nampak tak, dia punya bunga ni dah start menunduk tau. Sebab mungkin panas kot. Okey. So kalau anda tengok belakang saya kan, ni ladang ni luas. Cukup luas. Sunflower Field ni. Ini kita panggil Saraburi Sunflower Field. Kalau nak pergi Jampi tu dia akan jumpa ini dulu. Okey, so jom kita ambil. Nanti anda pergi, so saya tunjuk je lah sikit-sikit. Nampak ni keluasan dia punya dia punya ni sampai ke belakang sana tu. So kalau anda nak ambil gambar kat belakang tu, dan dia sediakan juga prop. Ada beberapa prop yang anda boleh ambil gambar. Contohnya macam tangga sana tu kan. Tangga tu, so tangga tu nampak lah dia punya field tu. Lepas tu kalau pergi sana kan, ada tangga, ada ni. So banyak yang menarik. Okay, so anda boleh pergi dan juga ambil gambar. Okay, saya nak ambil gambar dulu lah. Okay, jom. Okey. Kalau anda pergi ke sini, lagi luas dia punya ladang, nampak? Dia lagi cantik sebab dia tinggi tau. Nampak tu?
Dia buat ladang dia punya bunga tinggi. So kalau ambil gambar memang cantik. Jom kita ambil gambar dulu. Okey. So alhamdulillah kita tadi dah bergambar semua. So anda tengoklah ni lah kawasan dia. Okey, so kalau anda nak beli, ni baru satu dia punya ladang dia. So actually ladang dia ada 3 ke 4. So lepas ni mungkin kita boleh pusing dekat Jampi tu. Kita dah capai dah matlamat kita kat sini. So kita akan pergi tengoklah kod-kod ada ladang-ladang lain yang mungkin lebih menarik, mana tahu kan. Tapi yang menariknya bunga matahari ni dia ngikut matahari tau. Ni first time lah saya tengok bunga matahari daripada dekat. Dan sekarang ni kalau tengok jam dah pukul 10.30, dia dah mula menunduk tau. So saya tak tahu sebab mungkin dia cari matahari macam mana? Dia ikut matahari, arah matahari. Dia menghadap matahari. Dia menghadap matahari. So memang cantik. Subhanallah, ciptaan Tuhan ya. So bersyukurlah. Jadi kalau ada masa, ada kelapangan, bolehlah anda datang sini. Okey, kalau nak suruh saya bawa, boleh PM tepi lah. Nanti kita arrange trip. Okey, let's go. Okay guys, so tadi kita dah selepas daripada kita pergi ke Saraburi Sunflower Field. So sekarang kita nak pergi ke Jampi tadi. Jampi Sunflower Field. Tapi on the way tu kita jumpa satu kedai makan halal. So kita pun dah lapar, dah pukul 10.56, pukul 11. So dia punya jarak dia tak jauh daripada PTT. So nanti kami share location. Ni kedai makan Islam, kedai halal. So kita try datang sini tengok apa yang ada. Ni kedai dia. Okay, ni kedai dia dekat pekan Saraburi ke Lokburi lah ni. Okay. So Oh tu? Oh ada tu. Chicken beef. Apa kapau? Beef. Beef. Kapau chicken. Cow. Cow pat. Cow pat. Soup chicken. Beef. Apa we use apa tu? Noodle. Oh noodle. You have menu. Menu. Mi celup kita panggil apa? Mi celup apa? Mi celup. Teng kuih tiao, noodle. Oh ni cow. Oh tak apa, kita duduk kot. Tu noodle. Oh okey. Noodle. Kita order dia banyak, ada nasi goreng, nasi putih semuanya, tapi kita order nasi kaumok sebab kita memang suka nasi kaumok. Jadi saya order nasi kaumok ayam dan daging. Harga dia 80 baht. Lebih kurang RM8 lah ataupun RM10 lah. Tapi okey lah, ayam dengan daging. Daging ni pun memang lembut. Kita rasa dia punya daging dia, sup dia pun sedap baik dia. Sedap sup dia. Sup kosong lah. Arwah mak. So kita bubuh kuah dulu. Actually makan nasi kaumok ni tak ada kuah pun sedap sebab dia ada sos dia, nampak ni, sos ni sedap. So kita cuba daging dia dulu. Bismillah. Oh daging dia lembut nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh daging sedap. Ni cicah dengan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Bismillah. So jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa nasi ya. Bismillah. Okey. Oh, pagi sebenarnya 80 baht juga sebab ayam double. Kan? Sedap. Memang sedap. Kita curah dengan dia punya kuah tu. Memang sedap. Tambahkan sambal dia terus dalam nasi ni, lagi sedap.
So hari ni lega pasal kita boleh makan awal sikit. Dan semalam kita dah sampai baru kita makan. Ni kita boleh makan awal sikit. Tadi ingat nak cari 7E dah. Nasib baik jumpa kedai ni. Okey, kita nak makan. So kalau anda nak datang, nanti saya share location. Ni dekat tengok dekat dalam video ni saya sharekan location dia, okey? So korang boleh try. Bye.